Statistik terbaru tunjuk hutang isi rumah Malaysia antara tertinggi di Asia. Maknanya apa? Ramai rakyat kita hidup cukup-cukup makan. Duit gaji tak sempat nak simpan. Jangan lupa follow dan save Udemy untuk rujukan akan datang. Bila gaji masuk, terus bayar hutang kereta, hutang rumah, hutang kad kredit. Lepas tu, belanja dapur, bayar bil, tinggal baki sikit je. Sebab tu ramai kata tak sempat nak simpan. Tapi sebenarnya, masalah bukan tak sempat. Masalah duit tunai terlalu mudah sangat bocor. Pegang cash dalam akaun, laju je habis. Kalau tukar jadi emas, lain rasanya. Sebab emas bukan senang bocor. Kita lebih sayang nak cairkannya. Bila nampak emas ada di tangan, kita sedar itu aset, bukan untuk diusik sesuka hati. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq. Betul, hutang ambil masa nak selesaikan. Tapi sementara kita bayar hutang, kita masih boleh bina simpanan. Caranya mudah. Tingkan sikit, tukar kepada emas secara konsisten. Walaupun 1 gram sebulan, lama-lama jadi tabungan besar. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, berkos yang santai, tapi sampai jumpa anda di next video.